Hai hampa, Assalamualaikum. Selamat pagi, berjumpa lagi kita di video sederhana saya. Hai mami-mami. Buat apa tu? Sibuk ke pagi-pagi ni? Pagi-pagi mami-mami bolehlah rehat sat kan? Daripada kerja-kerja memasak. Buat kerja-kerja lain kan, buat kerja-kerja kemas, mengemah, nak rayom apa. So video ni saya ambil lama dampo dari hari Sabtu hari tu, Sabtu minggu lepas tu, cuma saya tak ada nak edit. Biasalah saat saya sihat, saat anak tak sihat, macam tu lah kan. Bulan puasa ni dia cuaca tak menentu, dia panas, dia hujan kan. So anak saya demam. So ni saya keluar nak ambil 250 apa, saya nak masak tom yam. Saya nak buat tom yam ikan siakap. So Sabtu tu cuaca petang tu agak mendung, lepas tu hujan lebat. So tom yam saya light-light saja, tak ada lah orang kata pekat-pekat likat ni. Sebab light-light je. So kalau kat dapur rumah mak saya ni, saya dengan kak saya lah yang akan masak. Selalu kalau di bulan puasa ni, saya lah yang masak kan. Sebab petang kan, masak petang. So saya petang balik kerja dan lagi masak. So kakak saya tak gaduh lah kan, saya bagi dia rehat. Tolong-tolong mesin cabai gitu, kupas bawang, kerja-kerja yang simple-simple je lah kan. So hari ni hari Sabtu saya buat masak yang agak berat sikit lah. Bukan berat lah, yang ni lah yang banyak sikit kan. Selalu buat 2 mata 3 mata kan. Ni saya buat banyak mata juga. Pasal yang buat banyak mata tu kenapa? Pasal kok saya nak main berbuka di rumah kan. Kita buatlah banyak mata. Banyak orang kata meraihkan. Selalu buat sikit-sikit. Saya tahun ni punya puasa, azam tu tak nak lah membazir sangat tak mau membazir. Buat orang kata cili-cili mangkuk tu saja. Selalu habis lah, alhamdulillah kan. Kuih memang tak buat. Kuih jarang-jarang lah saya buat bulan puasa ni. Pasal nak makan 2-3 biji kan. Saya belilah kuih. Cuma hari ni saya buat, ni saya nak buat ayam masak merah. Okey, menu dia ikan siakap, masak tom yam, ayam masak merah. Beda budak-budak sekali tak lalu dah buka puasa pula kan. Bila bulan puasa ni dia sambai-sambai tu dia laku lah juga kan. So bulan hari ni saya buat cucuk, saya buat kuih-kuih, saya buat ni goreng pisang dengan goreng ubi. Teringin nampak pisang nangka tu, ya Allah sedap. Lampau dah lah hujan pula, amboi dia layan lah. Okey, lepas tu saya buat bihun goreng. Kan orang kata sajalah tambah-tambah menu kan, lepas-lepas orang kata apa? Tarawih kau kan nak makan, sekali lapar, masa buka tu telah lah kan. Tak mandang lah bihun ni. Pasal makan nasi, kenyang. Sekali lepas-lepas tarawih sekali kan, dia nak bandah pula tu. Okey. So ni saya nak potong ni lah ubi. Punya lah besar ubi ni, ubi keledek ni. Kok saya wok mai. Dia wok mai lama dah. Tapi ada juga buruk-buruk dia tu. Masa ni hujan dah lebat sangat lebat. Lebat sangat-sangat hujan. Tu yang tak berapa jelas sangat lah saya cakap ni. Saya pula biasalah kan, dia nak berjangkit dengan anak saya pula demam. Okey. So ni saya siap-siap nak masak. Saya nak goreng pisang. Dah lauk-lauk dah habis dah saya masak. Saya nak goreng pisang tu, tengok hujan tu. Okey, saya guna tepung cap tangan saja yang orang kata yang segera tu. Kan, yang orang kata yang cepat lah. Tepung yang cepat. Okey. So dah siap semua. Ni dah pukul, saya rasa dah pukul 6.30 macam tu. 6.30 ke 6.45 macam tu lah. Duk tunggu call saya juga main ni, dia tak sampai-sampai lagi. Bukan apa, jangan tak jadilah pasal saya dah masak banyak. Saya masak banyak, masak nasi lebih, masak lauk banyak.
Sehari dia tak main, jenuh. Jenuh nak perhabis. Lauk segala, lauk pauk segala, semua. Saya beli juga. Saya tak beli sebab saya cuti. So saya tak beli pun tak beli pun kuih. Mengharapkan goreng ubi dengan goreng pisang ni sajalah kuih saya. Dok berasa nak buat nak buat bubuk butir nangka tu bubuk tu, tapi rasa tak dan dah, rasa tak larat. Bukan tak dan, tak larat nak pi dah. Takat mana yang boleh buat tu lah. Pasal banyak kerja nak buat. Okey. Dah siap saya masak goreng pisang. Saya masak ni tumis kangkung, kangkung goreng belacan. Buatlah sambil-sambil kan. Kangkung duk ada 2-3 hari dah duk garam tu nak buat tak dan buat. Hari ni buat pilah kan. Cukup tak cukup tu belakang kira makanlah siapa yang dan. Tapi cukup. Saya tengok saya ambil sikit je beza ni je mak saya tak makan kangkung, dia kata pasal tak boleh kan pantang-pantang. So alhamdulillah lah cukup punya. Okey, dah siap masak kangkung. Saya gorengkan kering. Gorengkan kering pasal Abang Ipang dia memang jenis makan ikan kering, makan sambil belacan, ulam-ulaman. So gorenglah beda dia sikit tak lalu makan pula kawan. Okey. Habis dah lah masak dah siap beridang. So nak berbuka puasa dah. Alhamdulillah lah, segala minggu segala apa semua siap dah. So jomlah kita berbuka puasa. Selamat berbuka puasa okey. So setakat ni dululah saya punya video untuk kali ni. Jumpa lagi di next video. Bye. Oh ya Allah, dah kena tak? Baby tak okey kan? Tak jam ni. Tak jam banyak mana tak?